orang duk bawa barang tu. Cuma saya nak pesan dua benda. Belum. Yang pertama, pesan kepada orang yang duk jual barang tu. Ni saya nak pesan. Kalau ada orang duk makan ke apa ni, kalau boleh jangan duk pergi jual lagi waktu tu. Sebab kawan duk makan. Ni adab. Nak jual. Kita pergi dekat tuan kedai, kata abang, saya nak minta izin ni kedai abang kan? Ni kedai aku. Boleh tak saya nak jual barang sikit apa? Minta izin kat tuan kedai. Kita masuk kawasan dia. Ni adab. Yang kedua adab, orang duk kena tengah makan, jangan duk pergi suruh barang duk jual lagi. Dia tak belum? Setuju tak? Kalau tak setuju, abang tak setuju kan saya nak marah. Kita duk tengah makan, kadang-kadang kita niat tu memang nak beli, tapi dengan duk kelang kabut tengah makan, duk suap anak dengan nak pergi ambil duit apa. Dah ke dia pada orang kata, ni nak makan sana saya pergi main lain. Buta. Pergi tengok kawan ni duduk seorang-seorang duk main telefon, pergi, Assalamualaikum. Tak maaf, bolehkah saya nak cakap sikit? Minta izin. Ni saya nak pesan. Ni boleh kak? Kalau kita ni tak jual pun, kita jumpa orang yang kita kenal ni, lagu ni aku kenal ni, jangan terus pergi duduk. Kadang-kadang orang tak bersedia nak terima kita. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam, apa abang Tuan Haji? Sihat alhamdulillah. Ni main mana Tuan Haji? Main ni. Oh ni siapa ni? Ni saya nak cakap sat, boleh tak? Tanya dulu. Jangan duk tarik kursi nama, tak jumpa Haji, depa kata hari tu duk liak-liak nak piak dah. Jangan. Kadang-kadang dia ada tetamu yang dia buat main makan dekat tu, dia nak menyembang. Ni ada. Sama hadut jual barang ni. Assalamualaikum, minta maaf ganggu. Saya nak ambil masa dalam setengah minit, boleh tak? Tanya. Ya, ada apa tak? Saya ni ada duk jual kismis. Kismis ni untuk minda lah. Hak mana hak bodoh duk makan ni banyak celik dah. Saya main nak jual pun duk nampak muka abang lagu bodoh. Janganlah. Hang boh lagu tu dia sepak kismis tu masuk dalam mulut hang. Saya nak jual pun tengok lagu muka bodoh-bodoh celik ni saya nak jual. Tu yang pertama. Untuk orang hak menjual saya nak negak. Tengok waktu yang sesuai, jangan duk pi waktu orang duk makan, minta izin. Dekat tokai kedai, minta izin. Saya nak berjalan sekejap, minta izin. Yang kedua ni adab dekat kita hak tak mau beli barang. Yalah, kadang-kadang kita tak mau beli barang. Tolak dengan berhemah. Ni saya latih diri saya. Pak Long, boleh tak saya nak share hak saya latih diri saya? Bukan saya nak abang kata saya pandai, saya baik. Tak, saya latih diri saya. Saya akan simpan siap-siap dalam envelope, saya bubuhlah sikit dalam tu. Bubuhlah dekat mana mampu Pak Long. RM2, RM3 ke, kita bubuh. Beda apa dia? Saya bubuh dalam beg poket saya. Bila ada orang mai jual barang apa, terutamanya budak-budak lah, budak-budak. Assalamualaikum Pak Cik. Ni saya ada jual ni. Jual apa adik? Jual ni. Kalau takat RM5 tu saya beli ya. Tapi kalau sampai puluh-puluh ringgit benda pun kita tak makan, nak beli buat apa? Saya akan ambil ni. Saya kata, nah adik, ambil untuk belanja adik minum. Tolak dengan berhemah. Jangan duk jekah. Apa salah budak tu yang kita nak jekah dia? Ni orang duk makan, hang tak nampak? Jangan. Wa amma sa'ila fala tanhar. Al-Quran sebut dalam surah Ad-Duha tu kan, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Betul? Walal akhiratu khairun wala sawfa yu'tika rabb. Sampai satu ayat wa amma sa'ila fala. Ni orang nak makan. Oi. Apa salah budak tu? Adik jual apa adik? Jual ni abang mang. Allah. Apa dia tu? Ni pulut kucing. Allah cik. Oi, pak cik pun jari belah kanan ni kaki tinggal 2 batang lagi kih pulut kucing. Ingat kaki terajang orang. Dah. Kih doktor kerat kunci mana?
Mau sembang tumbuk orang ni habis kau pekan citra dia tumbuk. Ni adik. Nah. Pakcik nak beli tu, pakcik tak makan dia. Oi, adik pergi jual kat siapa? Satu lagi. Berapa ringgit adik? RM5. Nah. Ni pakcik bagi RM10, adik pergi hadiah dia dekat orang tu, sedekah ke orang. Kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu bagi RM2-3. Nah adik, pakcik nak beli, pakcik tak apa duit, tak bawa. Duit ada, duit tak cukup nak beli kat adik. Nah adik ambil RM3, pakcik sedekah kat adik. Pakcik hadiah kat adik. Tuan. Kita bukan tahu tu hak mai tu siapa. Tu 3-4 hari lepas. Masa saya pergi bercuti tu, saya duduk makan dekat satu restoran. Mai. Dia mai budak ni pun dia macam kok cerdik-cerdik. Begitu. Faham lah cerdik-cerdik. Nampak begitu. Assalamualaikum, nak beli tak saya nak jual ni? Jual apa? Jual ni RM30 satu. Allah, saya kata. Duit tak cukup. Bang Amir kata, duit tak cukup. QR ada tak? Oh, saya tak ada, saya cash saja. Duit tak cukup. Nah, saya kata, saya tengok-tengok dalam poket dah, saya kata ni. Saya tak beli barang, sebab duit tak cukup. Kalau QR saya boleh lah, dah QR tak ada. Ni, ambil ni, pergi makan, pergi minum. Terus dia angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa abang ni. Engkau tunaikanlah hajat abang ni. Pak Long, kita bagi RM3, dia doa kat 15 minit. Bukan kita tahu siapa. Jangan duk marah. Ada. Boleh?